Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana kita nak periksa motor. Okey, di tangan saya ni ada sebiji motor saya ambil dari penyedut hampa gas berjenama Electrolux. Dan masalah dia ialah motor ini gagal berfungsi. So, cara untuk periksa dia sangat mudah. Kita cuma perlukan multimeter, laraskan kepada bahagian ohm. Saya biasa guna time 1 dan ukur keterusan. Kalau ada keterusan, meter akan bergerak ke sebelah kanan. Okey, saya tunjukkan kepada anda. Terminal dia di sini ya. Saya ukur, tiada bacaan. Terbalikkan probe, sama, tiada bacaan. Kita bandingkan pula dengan motor yang elok. Di tangan saya ada sebiji motor yang elok dan terminal dia di sini. Kita ukur anda lihat multimeter. Nampak ada bacaan kira-kira 15 ohm. Terbalikkan dia juga ada bacaan. Okey. Ini motor yang elok. Kalau motor yang rosak dia tiada keterusan Okey, so saya dah periksa motor ni. Masalah dia ialah carbon brush habis. Okey. So kalau anda ada masalah carbon brush habis, dia sebenarnya boleh dibaiki. Okey. Anda boleh buka ni bahagian belakang ni, keluarkan ni dan anda beli ni satu set, gantikan dia. Okey. So masalah yang saya hadapi pada motor ni ialah bahagian belakang ni tidak dapat dibuka. Nampak? Yang ini pun saya pun tak pasti macam mana mereka pasang ni. Namun saya umpil pun tak dapat Dia macam dah dipatri ataupun bukan patri, telah di welding. Okey, tak dapat buka. So kalau tak dapat buka, anda kena gantikan sebiji motor ni. Cara dia, anda kena buka dia punya kipas depan ni, keluarkan motor ni, beli motor baru, pasang balik dan dia boleh digunakan semula. Itu saja. Okey, boleh? Selamat mencuba.